Ustaz Zaidul kata dia masalah, tak ada masalah pun kau pakai topi, tapi macam Long cakap lain kau pakai topi gambar tetek. Aku rasa Tok Gadi tu jenis tak main kawan tau. Dia tak boleh lah pakai cap dia. Itulah saya Episode. Akak pukul laki akak. Ajak satu family pukul. Pakai kasihan ke? Kau boleh nampak tak yang dia tu tengah jilat kau? Ada yang one shot 500. Ramai yang cakap jangan mencarut lah. Dah okasi ni ditajakan khas. Tak ada penaja lagi. Kalau korang nak menaja, boleh roja-roja kat IG kita. Anda sedang mendengar Raja Podcast Sound Spotify host number 1 Aiman Milo. Aku Pepe. Halo Ngujan. Ada modal. Kasih cai. Ada modal kasih cai. You are listening to Berantai Podcast on Spotify. Don't forget to like, subscribe and share. Kasih cai. Let's go. Ya, selamat datang ke Berantai Podcast. Ya, selamat datang welcome back to Berantai Podcast. So ini episod yang kedua kita lah. Season 2. Ada topik kau macam itu. InsyaAllah. So ada apa-apa kau nak bincang tak sebelum aku teruskan dengan kita punya segmen Tak tahu Wadah lah. Berantai ni? Awak nyanyi je lah. Tak ada je. So kita baca ni lah, Wadah Berantai lah. Ramai yang hantar Wadah Berantai, tapi lagi Apit. Nama Apit tu dia hantar banyak cerita tu. Ya. Tapi cerita Apit kita hold dulu. Betul? Kita baca cerita seorang nama dia Syed Muhammad Badil Hisham. Okay, Nama jadi- sebenar dia tulis. Jadi kita dalam episod Wadah Berantai. Aku dah hampir 2 bulan layan korang punya podcast. Terima kasih. Korang selalu sebut pasal Hulu Langat. Ui. Akhirnya hari ni 23 April 2025. Dah lama lah. Baru lagi lah. Aku bawa sekali mak aku ke Hulu Langat dari Bukit Kapar, Kelang. Uish. Semata-mata nak tengok apa yang ada kat Hulu Langat. Really? Aku suka tengok suasana dan tempat orang. Wow. Memang best. Gila. Lebih kurang macam Bukit Kapar juga. Suasana kampung. Aku puas hati jalan-jalan. Singgah makan kat restoran nasi Padang sebelum Petronas Nanding kalau tak silap. Ambil gambar kat IKBN Dusun Tua. Cantik. Thanks korang. Tanda seru. Bila nak up video baru lagi? Lama tunggu. Tiap-tiap hari kat office aku dengar podcast korang sambil buat kerja. Haha. Anyway, terima kasih korang hiburkan aku dengan topik-topik best. Itu dah. Gila. Kita gempak. Kau rasa betul ke ni? Kau rasa betul ke? Betul. Tak tahu Oh, lah, nama betul. sebenar tu. Dia sanggup datang tau. Sanggup datang Hulu Langat. Dia kira dia macam tengok podcast kan. Langat ni apa ada Kan? kan? Beria dadak ni dah datang tu. Arisi lah kan. Dia tak kosong Tak lah. kasar kan. Macam ni dia tahu kedai Minang kat situ sedap? Mungkin dia pergi tengok lah. kat Google kot. Mana kedai Minang yang okey maksudnya? Bukan Tak aku pun rasa dia dia on the lalu-lalu way masuk. On the way balik. Sebab kalau aku datang Langat, aku tak tahu nak pergi kedai Minang mana satu sedap. Kalau aku tak pernah datang Langat lah. Dia tengok kedai Minang kat simpang Fekra tu pun dia macam betul ke ni? Betul Ha, ni Minang macam, betul ni. Kalau macam kedai dekat Nanding tu dah macam proper kedai sikit lah. Nampak macam betul-betul kedai lah kan. Apa pun terima kasih lah sudi mendengar celoteh kami yang tak seberapa Ui, kan. celoteh. Selalu dengar kita orang dekat Celoteh. office. Walaupun kita macam hamba kan. Macam Kita hambar tu. Kita try lah. dry apa semua kan. Tapi ada juga orang dengar kan. Tak Hebat sangka lah. Hebat memang. Tuhan bagi rezeki. Dia kalau tak ada Alung tak jadi semua. Tak, tak, tak. Betul. Semua sebab pipi lah. Tak ada pipi dry dah man. Dia dah jadi tanggungjawab kita sebenarnya Long, untuk ibu korang Long. Baik. Ha. Saya menyahut tanggungjawab itu. Kita kena pegang tanggungjawab tu Long. Kita buat ni bukan sebab duit Long. Sebab nak hibur kau orang je Long. Oh potong. potong. Oh buat magic. Oh Magic. magic. Oh ingat potong dia. Kau ni bodoh. So bagi aku Langat ni, kau tanya aku memang beruntung duduk Langat ni. Aku suka duduk Langat. Sebab tu aku tak nak keluar dulu Langat ni. Betul. Langat is my life lah. My Macam life aku cakap lah. dengan Aiman lah. Belah. Sungai Langat je lah. Ke sebarau. Ada sampah. So kalau apa dikatakan Hulu Langat ni apa yang best sebenarnya di Langat tu? Kalau pendapat kau. Langat ni dia macam mana? Dia Kau macam suggest kat mana tempat orang nak pergi kalau datang Hulu Langat? Langat ni dia ibarat macam kalau orang punya soalan dia tanya, kau sayang mak kau tak? Dia macam tu dulu Langat. Sampai macam tu sekali, Langat tu dah. Baju pun Langat. Langat. Kau man. Baju Langat 4300. Langat boys. 302. 302.
Apa kau nak pergi? Kalau aku orang luar, kau nak cakap aku datang langit, kau nak suruh pergi mana? Betul. Ya, aku Apa yang betul? tak, dia terus tanya tu aku dah apa lah. Apa benda? Aku akan suruh dia Sungai Congkak Sungai Congkak mula. Sebab apa Sungai Congkak? Padahal banyak sungai gini. Sungai Congkak lain bro. Lain. Banyak guli bro Sungai Congkak. Antara sungai yang masih seronok untuk Seronok tu dia dimandi, pergi pergi berkemah ke apa, sedap lah. Kenapa bukan sungai Lubuk Manggis, Selopor? Kenapa Congkak? Sebab dah yang macam Lubuk Manggis tu dia lebih pada dalam sikit. Dalam Macam sikit. untuk orang-orang luar tu berbahaya lah. Berbahaya. Oh, air dia sungai dia dalam. Bukan kawasan tu pun tak terjaga sangat kadang. Oh, betul lah weh. No comment. Dia lah, dia macam kadang-kadang camp-camp atas ni, dia orang macam Congkak tu lebih teratur lah. Sebab Betul, orang tahu betul. dah situ orang pergi, jadi dia akan sentiasa kemas lah. Satu kerajaan pegang tu. Betul tak? Kerajaan pegang kan dalam kan? Congkak dalam. Bukan lah? Yang Tersimpan. dalam tu Jabatan Hutan lah. Dalam hutan pegang. Maknanya tempat dia cantik lah, proper. Kena bayar lah nak masuk tu kat pagar tu. So kalau aku saja pun pedik dalam lah. Tapi tu salah sebenarnya nak pergi. Sebab tu tersimpan. Tu kenyang saja. So tak boleh lah. Congkak lah. Congkak. Sebab baru-baru ni aku ada tengok satu brother ni, dia kerja dengan penggilitan. Aha. Jadi dia kata dia buat video lah. Dia kata hari ni kita ada trip untuk macam buat mapping sikit. Macam tu lah dekat dalam hutan. Jadi aku tanyalah, abang, apa akan jadi seandainya contoh abang masuk hutan tengah nak buat dia punya kerja lah. Abang jumpa saya tengah camping. Okay. Lepas tu dia kata adalah menjadi satu kesalahan dalam section sekian lah. Mana aku boleh sampai kena penjara, kena bayar denda. Kita simpan lah maksudnya. Hutan simpan yang under di bawah jabatan hutan lah. Jadi aku cakap lah, tapi dekat tempat saya ni ada satu tempat yang memang orang selalu masuk. Orang luar selalu mandi. Jadi saya ingat nak camping, cuma risau. Takut tiba-tiba camping-camping ada jabatan hutan masuk. Contoh lah aku cakap kan. So dia kata, satu, dia galakkan kita minta surat kebenaran daripada jabatan hutan untuk kita camping. Mungkin adalah prosedur-prosedur tertentu. Dia kata, bergantung atas budi bicara jabatan hutan. Kalau kata tengah camping dijumpa kita, kebiasaannya dia akan suruh packing, dia akan ceramah sikit lah. Lepas tu suruh kita keluar. Tapi dia kata better pergi jabatan hutan, minta surat kebenaran untuk korang camping kat situ. Jadi lepas tu dah tak ada isu apa-apa. Diorang akan bagi ke? Dia minta macam tu? Tu dia kata kena tengok lah. Oh, betul cara jugalah. Kalau macam tengok orang lah, kalau aku kerja jabatan hutan, PP datang, aku macam tak boleh ni. Habis binatang semua dia makan. Nah, tak ada lah, pupus semua nanti. Betul, hutan tu sayang sebab dia cantik. Lagi satu bahaya. Betul lah. Sebab hutan betul kan. Jadi sebagai mungkin pada aku lah, kalau kita minta surat kebenaran daripada jabatan hutan, ada rekod. Okey, budak ni masuk, dia keluar sekian. Tiba-tiba ada report mengatakan tak keluar. Dia tahu lah, dia masuk hutan sini. Dia Hilang. senang nak cari. Betul. So tempat aku saja Sungai Congkak lah. Lagi tempat makan mana kau nak pergi dengan? Dia bagi aku langat ni, kau jalan je. Jalan je. Kau jalan, kau tengok keindahan dan apa semua dulu. Nanti kau akan jumpa spot-spot yang menarik untuk kau. Setiap orang tu lain-lain. Tapi orang tak tahu dah ni tanah kebun orang kena tembak. Cuma ada lah. satu spot lah kurang cantik. Tempat sampah tu 18. Sampah tu. Yang itu memang kurang cantik sikit lah. Ya, tak nak buat macam mana. Kata ada tempat tu tak nak buang mana pi. Betul. Itu boleh cukup jauh lah tu kita Sebab buang sampah tu. dekat Langat ni ramai lah anjing-anjing yang suka buang sampah merata. Betul. Sebab apa aku gelarkan dia binatang? Kenapa pi? Sebab anjing ni suka kisah sampah. Anjing. Jadi anjing betul buang sampah, lah. anjing kisah sampah. Tapi gentle aku cakap. Macam Dia baru-baru hybrid lah. Anjay. macam baru-baru ni dekat sebelah Peladang. Aha. Okey. Dia sebenarnya asal tu ada stall makcik tu dia jual kelapa pandan. Tapi stall tu dalam mata biar. Dia orang buat stall tu jadi tong sampah baik. Kau hajar anjing. Oh. Baru-baru ni masa yang Pulangan kan. Okay. Lagi satu depan jambatan Sungai Semungkis. Entah Pukimak mana yang buang aku tak tahu. Kamen Barua lagi. Dah banyak signboard letak. Besar banner tu. Majlis letak. Dia buang juga. Sebab tu aku cakap dia orang ni lajak dia kerja anjing. Betul. Tu anjing punya kenohan. Kerana aku geram. Dulu sebelum ini sebelum apa Edri Faizal tak bertanding sebelum masa tu dia masih YB. YB ada pernah pasang satu CCTV. Dia hantar balik sampah tu kat rumah dia. Oh, bagus lah. Tapi semenjak baru-baru ni kan pemilihan baru-baru ni jadi semenjak dia dah tak jadi YB lagi, CCTV tu dah cabut. So bertambah-tambah cakap YB sekarang tak bagus ke apa? Bukan, maksud aku boleh jadi. Jadi sepatutnya dia teruskan. ya, benda yang baik teruskan. Sebab masa ada CCTV tak ada orang buang dong. Betul. Sekarang Tak ada orang bagi aduan lah. lepas tu majlis dia kutip
kata silap aku seminggu sekali ke 2 minggu sekali untuk yang sampah-sampah tepi-tepi ni kan. Yang dia bagi clean. Yang jenis bukan tempat buang sampah tapi orang buang. Dia kena clean. Jambatan tu sekarang dah berpokok-pokok sampah tu dah. Sebab situ sempit Pi. Ya. Lepas tu bila kau buang sampah, orang ngelak-ngelak sampah tau. Betul, itu lagi kawasan accident situ. Betul, ramai yang accident meninggal kat Situ ramai mati tu. Dah tempat accident mati, tempat sampah busuk, bahaya tu. Bahaya sangat dah. Bahaya sangat Yang Tapi kau kena, kalau kau datang Langat, orang Langat ni pemurah. Tapi kau jangan sakit hati bila cakap, kau orang mana? Betul lah. Orang luar kebanyakannya dia, tak payah orang luar lah, orang Langat sendiri. Ada certain kawan-kawan aku kan. Yang kadang-kadang bila dia bergurau, kita orang macam aku, Daus, kasar. Dia orang macam diam macam mungkin terasa hati. Jadi itu juga. Kalau dengan orang Langat, kau jangan terasa hati. Betul. Dia cara cakap tu macam nak paling. Padahal dia tanya, dari mana? Dia memang kasar sikit lah. Bunyi dia lah. Bunyi je. Padahal Dia orang Langat baik-baik apa. Dia macam Melaka lah. Macam Melaka lah. Nampak macam awal-awal maki lah. Tapi tu gurauan diorang. Tu. Anak. Tapi terima kasih lah. Siapa abang Badrul? Shade apa nama tadi? Terima kasih lah sudi singgah di bumi Hulu Langat yang indah ini. So insyaAllah kita orang cuba jaga ulangan ni. Betul. Next tak ada lagi. Next. Ada. Ya lu baca. Mana baca tu? Next baca. Ada. Jap. Jangan layan podcast 3 Orang Budak Gemuk tu. Ini baju baru berantai merch. Ni design depan, kain kualiti baik punya. Kau tengok kualiti kain dia. Ini pula design belakang dia. Gambar beruang. Korang boleh pernah tempah sekarang dekat link bawah tu. Dah, kau sambung tengok podcast 3 Budak Gemuk tu. Aboy bagi Aboy. Aboy. Dihantar oleh Aboy. Bukan yang panjang dia. Tak, tu kau baca. Kau Assalamualaikum and selamat Hari Raya. First of all, Waalaikumsalam. nak tanya sikit. Dia cakap, first of all nak tanya sikit. First of all, Koma. Korang okey ke tu? Sebab tak ada video baru. Kita orang dah window dah ni. Windu anjay. Window. Itulah. Wantat lah. Kita dah terangkan lah episode tadi sebelum ni. Kita terangkan dah. Sebenarnya kita tak ada isu apa-apa pun. Isu Cuma apa. kita ada masalah sikit tentang Cara teknikal lah. setup masalah teknikal lah lebihnya. Elektrik, aircon semua tu. Itulah masalah tu. Ya. Dan duit lah, masalah duit. And now we are back bro. Berancang is comeback. Terima kasih korang sebab masih nanti. Mungkin sebab kau tengok dah rambut tak ada video, lepas tu kau pergi orang Berancang, baru kau nak tulis. Selama kau suruh tulis tak tulis. Itulah pasal. Lepas tu tulis pendek. Panjang sikit. Yang panjang tu baca. Selama ni kita orang post seminggu 3 video, kau tak nak tulis kau dah Berancang. aku Bila kita dah sebulan tak ada, baru kau nak tulis. Takkan nak kena sidai sebulan 1 episod. Ni semua salah korang. Korang tak share, tak subscribe. Bagi keluarga, WhatsApp keluarga tu post. Jangan takut, insyaAllah kita takkan berpecah. Dan kita kurang maki-maki sikit lah. Boleh share lah. Ini satu orang kata perjuangan. Jangan. Kita untuk menaikkan martabat seorang anak muda. Yang nampak style sikit. Cuba baca-baca. Tapi Belum, sabar. Untuk korang yang komen-komen kat video yang kita tak dapat balas tu, kita orang baca. Cuma tak sempat nak balas. Betul. Baca. Kadang admin. Sabar, bodoh, sabar. Bukan komen-komen kat video. Komen-komen kat video tu. Tak ada suruh aku baca wadah berancai. Sabar lu. Kat video. Kacau. So kita orang baca, terima kasih korang yang komen, like, support kita orang, masih support lagi. Yang merindui. Terima kasih. Sponsor masuk dah. Sponsor masuk, kita akan buat giveaway lah. Itu Alung janji lah kami tak. Bola bintang tak. Tak guna lah dia. Like pun tak. Tapi apa pun, kalau anda kata ada company-company yang nak mempromosikan syarikat korang dalam podcast Wadah podcast Berancang ni, korang boleh ke Instagram, ada contact number kat situ, korang boleh roger untuk kita bincangkan package yang kita ada. Tapi yang penting korang kena support dululah. Kalau korang support, subscriber naik, sponsor akan datang sendiri. Betul. Yang penting mula pada korang. Kalau korang rasa, kau tengok baru 2 bulan kita tak ada, kau dah macam gila rindu je. Kalau kau tak support, kita orang macam gini je, memang akan berhenti satu hari nanti. Kau kena support. Jangan berhenti lah. Itu kita pancing. Biar orang, kena support ni, kata Berancang tak ada kan. Kena buat macam tu. Buat 2-3 akaun fake. Follow, jangan komen-komen bukan. Beli baju. Link bawah tu. Kalau dia tak balas, kau marah Along. Sebab tu Along punya WhatsApp. Kau tak WhatsApp aku Ya, link WhatsApp kau. Kan bagi tahu. Nanti dia memang semua ingat aku. So seterusnya kita kena baca dah habis. Hajar tahu aku baca terus tadi. Kiriman daripada Oh ni Apit Apit. Okey ni. Oh ni bukan Apit Pet Shop tu.
Aku rasa dia semua dia dah. Oh, ya ke? Dia supporter kita utama tu. Okey, daripada Apit. Salam beranjai. Waalaikumsalam. Tajuk yang diberi orang tua otak tepuk. Ush, orang tua banyak macam gitulah ya. Hari ni aku ada nak share pengalaman yang baru terjadi 11 hari bulan 4 hari tu, hari Jumaat ni. Aku ni fotografer. Jadi pada 11 bulan 4 itu aku ada cover satu job akad nikah di sebuah masjid di Alor Mengkudu, Alostar. Sampai dekat masjid tu, aku pun dengan mood happy go lucky macam selalunya lah. Terus mula nak shoot surrounding kat situ sementara menunggu ketibaan pengantin untuk akad nikah. Setelah beberapa lama kemudian pengantin pun sampai. Jadi aku pun follow lah pengantin sampailah ke dalam masjid. Tengah aku duk shoot momen pengantin sebelum akad nikah, adalah pula tiba orang tua kutuk. Bukan lah, orang tua ya. Tak tambah lah. Tambah sikit lah. Tiba ada orang tua ni datang ke aku, tiba-tiba cakap, "Hang ni orang mana?" Oi, siapa? Siapa? Hang buka topi tu. Lain kali belajar sikit adab. Hang buka lah ni topi tu dalam masjid ni. Siul dah. Apa dia tak tahu. Apa dia marah itu. Lancar. Dengan nada yang langsung Ya. dengan nada yang langsung tak mesralam. Tak sempat aku menjawab tanyaan dia lagi. Dia terus hilang mood aku bagi tu dah shoot klien aku. Bangla ni kena letup muka yang gini. Oh, dia tulis tu Bukan ni on call. Oh, Dia banyak jimatnya Bangla. connection Bangla dia. Aku lupa dah. Tapi aku terpaksa kontrol Tapi aku terpaksa kontrol perasaan aku. Kira macam sabar. Aku maintain professionalism aku. Sebab pengantin dah bayar aku nak dapatkan gambar yang cun-cun punya. Nasib aku fikir majlis orang. Kalau majlis kena rapat aku memang lantak lah nak jadi apa masa tu. Memang aku menjawab dengan orang tua tu. Oh ya, orang tua tu pun Tok Kadi. Dia yang akan nikahkan pengantin yang aku shoot tu. Tok Kadi. Correct pula Tok Kadi Ini mesti pengantin lelaki pisang. Okey, teruskan. Dekat sini aku yang serba kekurangan ilmu ni nak tanya lah dekat hampa. Apa dia? Cerita lah. Pakai topi dalam masjid itu adakah satu kesalahan? Pasal apa dengan pakai topi dalam masjid? Adakah topi dalam masjid itu menandakan seorang itu tak ada adab? Sampailah ni aku masih tak boleh nak brain apa masalah aku pakai topi dekat masjid. Bukannya aku pakai boxer dalam masjid sampai terkeja-keja. Orang tua macam ni memang suka bagi potong mood orang agaknya. Nak kita hormat orang tua, tapi orang tua punya pendekatan bercakap dengan kita pun tak apa-apa lah. Apa pandangan hampa dengan kejadian yang aku alami baru-baru ni? Aku masih tak boleh tidur malam sebab tengiang-ngiang dengan apa relate-nya pakai topi dalam masjid dengan tak ada adab. Sepa dah tua tu. Apa dia ni? Mungkin hang pakai kek gambar titik. Itu pasal gambar titik kan. Kalau gambar titik salah lah tu. Ini berdasarkan apa yang aku kaji tadi sebentar tadi. Apa dia? Ustaz Zaidul kata dia masalah, tak ada masalah pun kau pakai topi, tapi macam Long cakap lah, kau pakai topi gambar titik. Gambar yang orang kata setan Ikan coy. ikan tu tak apa. Macam apa pakai setan pegang tombak dia, tu tak boleh lah. MU lah. Tu tak boleh. Sebab itu lambang-lambang yang tak Ini bagus tu lah. kan Prinsial lah. Mak betul lah. Kau Orang tengah jadi- cerita ni. Kau jadi coy. Kod lokal, kopi biasa lah. Tak, dia macam gini. Orang tua tu dia tak maju sangat lah. Dia kalau dia pakai plain punya cap biasa, tak ada gambar-gambar yang macam buat orang terdistract Yelah, ke apa terlalu, kan. gambar yang terlalu menonjol lah. Mata kan. Menjolok Mencolok mata tu, itu tak boleh lah. Bersepah pakai itu lah. Bersepah. Tapi Long, dia bukan pi nak solat. Tak, dia main nak pergi ambil gambar. Bercerita pasal solat pula, Zahidul cakap, kau untuk solat, dahi adalah perkara yang wajib jejak lantai untuk kau itu solat. dia tahu Betul? lah, Jadi bila mana topi, orang panggil topi sudu lah kan. Bila topi sudu, kau kalau kata kau solat, Sudu ni ya, sudu ni ya. ni sudu lah ni. Ini ke? Yang ini senduk. Tunduk lah. Okay, then. Jadi kalau kau terbalikkan topi, tak ada masalah pun. Janji syaratnya sah solat ni kau dahi kau ni. Jadi tak ada masalah, melainkan Apit pun tak bodoh lah semayang macam gini. Mana ada macam tu? Yelah, Dah masalah macam tu. berdosa dah. Jadi sebenarnya tak ada isu untuk kau pakai topi kelakar. dalam masjid. Kelakar. Melainkan kau pakai yang menjolok mata lah. Macam lu Betul. kata tiba gambar titik ke, gambar pepek Itu memang salah lah. Tak ada adab lah nama Itu dia. kalau lacik tersepak muka dia pun kami sokong. Ha. Tapi mengikut aku tak ada masalah.
Mungkin Acik tu terlalu emosi. Mungkin mana di bini dia tak bagi. Aku tak tahu lah kan. Okay lah. Wih, asal dia potong mood tau. Sebab fotografer ni nak kena ada mood. Betul, Betul, betul. angle yang ngam. Maknanya dia ni fotografer dia ni. Fotografer. Oh. Boleh pertama promote. Boleh PM kita tangkap gambar kita kan. Sepak. Apa dia? Apa dia ni? Tapi tak ada masalah lah pakai cap. Tak ada masalah. masalah. Selagi kita pun tahu lah. Takkanlah kita nak bagi gambar tetek pergi masuk masjid. Kita pun fikir panjang lah. Aku rasa Tok Gadi tu jenis tak main kawan tau. Dia tak boleh lah pakai cap dia. Itulah siapa ni cik. Anda tahu kan ni ada apa dalam ni? Tak ada adab lah pakai cap kan ikan koi. Ayah ni bagi aku. Saya cakap, Kau kena teruskan karakter ni. saya cakap, Ustaz Zaidul cakap boleh pakai cap kan. Tapi nanti ikan tu keluar. Nak basah kapit. Siapa? Acik tu mungkin ada masalah sikit lah. Mungkin ada lah tu. Limo lah tu. Itu nasib baik pengantin tak pakai cap tau. Kau pengantin pakai kat tak jadi nikah. Tak jadi nikah. Nasib baik syuk pengantin tu. Itu mesti jenis tanya soalan macam-macam. Jadi Tok Gadi macam gitu aku yang tak apa. Kau kena macam mana kau itu nikah? Aku kan 2 kali akad punya kan. 2 kali lah. Kau tahu tak alasan pertama tak apa? Aku tak cakap mas kahwinnya. Aku cakap Okay. mas kahwin. Itu ikut tempat lah sebenarnya. Beria je. Itu ikut tempat tu. Beria. Ada tempat ada punya, ada tempat tak ada. Alah kita semua sama. Kau beria dulu. Aku terima nikah dengan mas kahwinnya betul lah. Dengan mas kahwinnya aku tu tercakap mas dengan mas kahwinnya lah. kahwin. Silap dia kan. Ada negara kan. Aku terima yang tersebut. Sah apa? Kalau ikut Islam sah je. Ah. Tapi sebab dah macam mana benda tu? Asal orang tua tu. Bodoh. Dia tanya soalan pelik tak? Dia tanya lah. Soalan baca Fatihah. Kau tahu tak dia cerita Tok Gadi aku ni kiwaknya dia bagi tahu tau. Nanti anda menikah ni. Kan dia share knowledge. Aku cakap ya, okey. Aku tengah memahami, belajar apa yang dia cakap. Faham tak? Faham. Ulang balik apa saya cakap. Benda siang kau. Asal aku tak ada tadi tu Ada bodoh. Kita ada. Kita kat luar. Oh. Lepas tu aku jawab. Aku cakap okey. Lepas tu dia cakap lagi benda lain. Faham tak? Faham. Ulang balik. Lepas tu kau buat apa? Lepas tu aku cakap cik panjang nanti majlis ni. Tok dah cerita-cerita nanti saya faham. Kalau saya tak tahu saya akan refer orang lah. Dia marah dengan aku sebab aku punya jawab. Aku cakap kau ni majlis aku bro. Kau tetap kepala dulu. Duit tak dapat mayat jadi kang. Banyak bunyi lah Tok Gadi tu. Itu mesti laki tu kena juga. Baca doa kunut kan. Ui, ngeri. Surah Al-Baqarah. Dia kita tahu, kita hafal tapi bila dalam Dalam situasi keadaan tu, Situasi tu man. Gudu-gudu. Ya. Kau walaupun kau hafal man. Waktu tu kau dah dong. Berdebar. Otak lost. Betul. Betul. Dia sebenarnya kita tahu kau setakat suruh pendek. Tapi dalam keadaan tu orang tengah fokus ni nak kau suruh baca pula. Memang auto lupa. Jadi bila dah lupa dia memalukan pengantin lelaki. Memalukan betul. Bapak mentua tengok, ini kau nak kahwin. Nampak macam kan? downgrade. Ha. Kau kenapa Bin kau? Aku tak, aku dah cakap awal lah Dia sebelum sekali dah nikah. pegang awal. Dia salam sebelum masuk masjid. Salam pegang. Mam, pandai lah. Orang dia grip dari ujung. Genggam. Jadi sedih lah. Tok Gadi pun. Oh, silap ni orang silap. Tapi tu kali aku steady. Dia memang steady. Kebanyakan- Dia lebih kurang macam ni lah. Siapa? Imam lah? Yang Imam kau Ghazali. Tawizi. macam Ustaz Mizi lah. Dia steady. Yelah banyak kan imam yang KL Selangor. Dia macam tu. Dia banyak kawasan kampung-kampung je. Macam aku lain dong. Imam Kedah dong. Kau imam Kedah. Dia pakai spek. Macam ni mata atas keluar. Ya bodoh. Tapi mata dia satu sana, satu sana. Betul bodoh dah. Betul. 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 Itu dia saja Ricky Dia je. sparrow kan Oh, tu? sparrow. Dia tengok aku kan. Aku macam tak nak pandang muka dia. Aku ingat dia tamak. Semua nak tengok. Dia sparrow. Tak sebelah tengok Aiman. Sebelah kita tengok antara. Lepas tu dia ada tanya apa-apa lah. Tak ada, aku tak asal Ada je. sikit lah basic lah macam Fatihah. Basic Selawat tu apa? lah. Al-Fatihah selawat istighfar dengan mengucap. Tu standard lah mana-mana dia akan tanya. Istighfar mengucap okey lagi lah. Aku dah cakap dengan Man ni kalau dia tanya macam-macam Man, memang kau terus seloknya. Dengan apa Tok Gadi ni. Memang aku cakap kau nak nikah ke kau nak buat exam je ni. Kau tengok dia budak kelakar tu. Tapi masa tu lo Aiman tak pandang aku. Bapak dia kat belakang dia tak nampak. Bapak dia kat sebelah dia Man. Gugup dong. Gugup Kahwin dong sekali semua hidup. Dia boleh spoil lah. Kau tengah kakak
mak bapak kat tepi nangis kan. Itu spoil. Spoil. Aku ngangkat mak aku. Tu aku cakap apa orang nangis. Tapi untuk Tok Imam yang dah berumur ni, kena Jangan up to date garing sikit lah. Up to Jangan date terlalu adab, memang ada adab, tapi tu tak langgar adab sangat lah bagi aku. But tak boleh nak tegur. Macam contoh kau cakap. Cara elok Dek, lah. Cik nak cakap sikit kalau boleh jangan pakai topi. Nampak macam tak smart lah. Cakap dia elok lah. Orang pun faham. Macam Apit dia tak melantun tu kalau kena kat Along oh. Ya, Tak kena. jadi kau nikahkan budak tu malam tu. Hari tu. Pakai kamera tu ketuk kepala tu adik tu. Mak. Babi. Confirm ya. Sebab Apit jenis steady kan. Jenis diam. Pendam perasaan lah. Kalau macam ni kena dengan Along aku tak tahulah. Kena lipat tu kat dia dari masjid. Tu isi batai punya makan mulut Baik. Tapi untuk Apit, kalau kau fotografer, BBM Nanti kita ambil lah shooting kan. Baju-baju kita kan. Mesti dia utara punya ni. Tak, dia duduk KL. Ya. Takkan ambil job Kedah. Menjauh lagi. Mungkin family kawan dia tu kahwin orang Kedah. Tak tahu lah kan. Inilah. Gitu lah. Lepas ni boleh pakai kopiah lah pergi masjid. Oh. So terima kasih lah Di Syed. gambar pakai kopiah kan. Lepas ni pergi pakai kopiah lah. Betul. Lepas ni. Tapi mungkin pada aku kalau topi ni membantu baju kamera kan. Dia tak ada lighting yang kacau-kacau kan. Jadi dia fokus kat monitor dia punya kan. Oh, itu tak pasti aku. Mesti, betul, mesti ada Man. bantu Jadi, sikit kan. Dia macam fokus sikit lah. Oh. So itulah kiriman yang kita sempat baca untuk episod kali ni. So terima kasih kepada yang menghantar. Korang yang nak menghantar cerita, apa-apa cerita pun lah, hantar je lah. Hantar je. Cerita apa-apa hantar je, kita baca. Kita baca, kita tak InsyaAllah. beli punya. Cuma pada apa cerita raya itu tak nak baca lah. Cerita raya kita Tak ada nak baca. Tak ada nak baca sangat lah. Dan lah. Sebab dah habis raya. Orang pun macam benda je brother ni. Tapi taklah kita orang gad lah sebab Yelah. tak buat episod raya. Salah itu orang lah. Kita Minta baca maaf Raya Haji lah. Raya Haji. Boleh lah Raya Haji lah boleh Baca lah. Raya Haji lah. Haji. Simpan tu Raya Haji tak lama ya Raya Haji. So apa-apa yang baik daripada Allah lah, yang buruk datang daripada Pakcik kopiah tadi. je kopiah tadi. Sepo akib tak boleh pi. Apa sepo? Tak ada modal. Goodbye.